Okay, salah satu gerbang kota Al-Hamrah. Ya. Ni laluan bawah. Okay, PF kami ya. Sultan Muhammad kami datang. Sejuk ya tuan-tuan. Okay, ni adalah tinggalan-tinggalan lama. Orang kata kawasan-kawasan perumahan orang-orang bangsawan. Maksudnya area sini adalah kawasan-kawasan rumah orang bangsawan. Ni tapak-tapak ni. Ini tapak-tapak lah yang ada. Itu kalau anda tengok tu laluan air tu. Aku ada. Ni tapak-tapak macam rumah, istana, rumah pegawai-pegawai lah. Anda tengok cantik lah. Masya Allah. Alhamdulillah cuaca pun elok hari ni. Okay, that one Puerta de los Suite. Tu pintu. Okay, tangga. Okay, itu masuk juga. Okay, cantik dia nak gambar sini. Cantik tak? Cantik. Ya Allah, cantik taman dia. Kiri kanan. Tengok dalam tu. Ni tengok ni. Tembok-tembok lama ni. Yang dibina pada abad ke-13. Okey. Kita sedang mengejar Johan, Aimi dan Izham. Jadi dia tengah bergerak laju ni. Okey. Dah tengok cantiknya pokok-pokok ni duduk di sini. Kita berhadap depan kita adalah Istana Charles yang kelima seingat saya. Charles ke Carlos yang kelima, yang dibina di atas Kota Alhambra. Dan anda akan saksikan belah kanan ni Jami'. Dulunya Jami' Alhambra. Sebelah kanan ni nanti okay, ni kedai. Ya, Mas kita. okey, ini dia. Ni adalah tapak Jami' Alhambra. Masya Allah. Lihat tuan-tuan, ni Jami' Miskita di Alhambra. Besar. Yang sudah pun menjadi gereja. Tapak inilah Sultan-Sultan Bani Nasriyah ataupun Bani Ahmad bersolat ya di sini. Okey. Insya-Allah. Ini apa? Ini ialah bangunan baru Renaissance yang dibina dalam di tapak ini. Masih nak satu masjid dekat gambar masjid ni bawah. Tapak dia asal dia sana. Tapak masjid ni, Mam. Tapak masjid. Yes. Apa yang anda lihat adalah istana baru Renaissance Spanish pada abad ke-16. Kalau anda lihat, dia tak ada seni halus pun. Anda boleh tengok sendiri sangat kasar, seperti seni Rom. Tapi kalau anda masuk nanti, kita lalu kita masuk dekat era Islam, kita akan nampak macam wow, itulah bezanya kita dan juga mereka. Mereka pun takjub dengan apa yang kita buat. Assalamualaikum sahabat-sahabat semua. Kita berada di Istana Alhambra. Tengok tuan-tuan belah sana tu Al-Bayazin.
kawasan Muslim. InsyaAllah kita akan masuk ke istana ya. Sebelah ada istana. InsyaAllah. Okey, tu. Di sini kita nampak masjid. Ada sini. Ya. Oh sana. Masjid kita ni bang. Ni. Istana Mayor. Putih tu. Ya. Okey. Masjid Mayor di Granada. Selepas 500 tahun bergema azan. Ya alhamdulillah. Ni checkpoint awal. Okey, sekarang kita kat dalam istana Alhamra. Masya-Allah, cantiknya. Kira ini dah lebih 500 tahun. Tengok sini bina dia. Masya-Allah, cantiknya. Istana. Kita akan nampak macam mana dia kemajuan selepas tu. Dia lebih cantik. Sorry lah guys, dah cuba dah. Tak ada ni lah, sinyal tak ada. Dalam sana ni tebal. Ini semua Ni tebal. di UK pakai tangan kan? Wala ghaliba illallah. Handcrafted. Betul. Okey, kalau anda tengok dinding ni kalau anda tengok dinding ni, Al-Izzah Lillah. Kemuliaan itu milik Allah. Al-Izzah. Al-Mulku Lillah. Penguasa tu adalah Allah. Al-Qadru Lillah. Allah yang berkuasa. Itu antaranya lah Al-Izzah, Al-Mulku, Al-Qadru. Sarap. Sana. Dengar yang sana cerita. Okey. Ya, ya. Kalau tengok lantai ni, lantai baru. Ini lantai baru lah. Lantai baru itu very old lah. This one is very old punya lantai. Different lah. Berbeza lah. Okey, di depan kita ni adalah surau ataupun musolla dalam istana yang digunakan secara personal oleh raja-raja lah. Di singgasana dia. Kita lihat di sana pemandangan yang begitu indah. Ya. Yang melihat pada Al-Bayazin. Allahumma salli ala Muhammad, ya Allah, cantiknya ya Allah. Okey, alhamdulillah. Kita masuk ke ruang seterusnya. Subhanallah. Cantik, masya-Allah. Subhanallah, saya tak tahu nak kata macam mana, tapi begitu takjub dengan apa yang ada di sini. Ya. Okey.
Dah tengok pula di belah sini. Satu kawasan lagi di sini. Saya tak tahu nak tembak belah mana, nak tangkap belah mana, nak video belah mana sebab semua tempat cantik. This one pun cantik. Tengok tu craft maybe from the gold, emas. Dan dia melihat kepada bandar. Tulis Bayazin. Anda boleh nampak sana tembok yang mengelilingi Madinah atau Madinah ini sampai sana. InsyaAllah. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita berada dalam Istana Al-Hamra. Tadi first layer tu adalah daripada Sultan Muhammad yang pertama. Muhammad yang pertama ni mengasas kerajaan Bani Ammar atau Bani Nasr. Kemudian kita keluar daripada pintu ni tadi, masuk sini, dia dah kepada seterusnya Muhammad yang kedua, anak dia. Muhammad yang kedua pun mendirikan satu benda yang lebih cantik lah berbanding dengan sebelum ni. Dia tambah lagi yang bapaknya teruskan oleh anak dia. Sekarang kita akan masuk lagi dari istana tu oleh Muhammad ketiga pula yang akan membina tempat ni. Kalau anda tengok belah atas tu, ya, macam tingkap dekat atas tu adalah khas untuk muslimah ataupun puteri-puteri, isteri-isteri kepada raja Bani Nasriyah lah, yang mana mereka ni perlu menjaga aurat, tutup aurat, tak perlu dedah kepada orang luar dan sebagainya. Itulah yang ada jaring-jaring nampak di atas tu. Ya, itu daripada atas. Boleh nampak bawah sebenarnya. Ya, boleh nampak Daripada bawah. sini tak nampak atas. Kita tak nampak dia, dia nampak kita. Macam itulah. Okey. Si Mohan. Satu benda yang sangat cantik. Ada tengok yang atas tu kayu. Atas tu kayu. Sehingga hari ini seni bina yang ada di sini. Kalau tak salah belah bawah tu dia air ataupun penjara, tapi saya rasa penjara dekat air Qasbah. Al-Qasbah tu dia ada masuk dalam bawah untuk pengkhianat, untuk penjenayah. Dia ada penjara dia bawah tanah. Okey. This floor also is similar to the original. Dia ada 4 kan? Ya, 4 kan?